Ni cerita tentang ayat 115 surah Al-Baqarah, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dia ada satu cerita, satu orang tabi'in nama dia Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Sa'id bin Jubair bin Hisham radhiyallahu an. Dia orang hebat. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Sa'id bin Jubair. Sezaman dengan dia ni Imam Mujahid. Kan kalau kita baca dalam tafsir, dia kata qala Mujahid. Mujahid ni juga ulama tabi'in, hidup sezaman dengan Sa'id bin Jubair. Sezaman dengan dia juga Imam Atta pun terkenal. Sezaman dengan dia juga Imam Tawus pun terkenal. Sezaman dengan dia juga Imam Sa'id bin Musayyib pun terkenal. Dan tiap-tiap mereka ni ada bidang kepakaran masing-masing. Mujahid, dia alim tentang Quran. Itu sebab dalam tafsir Quran, kita duk jumpa nama Mujahid ni cukup kerap. Pasal apa? Pasal dia bidang kepakaran dia Quran. Atta, dia bidang kepakaran dia haji. Imam Atta, mereka ni boleh semua, tapi kepakaran dia di dalam bab haji. Tawus, bidang kepakaran dia tentang halal haram. Tentang halal dan haram. Imam Tawus, dia bidang kepakaran dia yang tu. Sa'id ibni Musayyib, dia ni bidang kepakaran dia munakahat, bab nikah kahwin. Dia ni datuk nikah kahwin. Tetapi yang disebut tadi ni, yang kata Sa'id bin Jubair, dia alim semua bidang. Yang tu hebat, yang kata Sa'id bin Jubair ni. Dia alim dalam semua bidang. Dia alim sungguh dalam semua bidang. Bukan senang tuan-tuan nak jadi orang yang macam ni. Ilmu cukup tinggi, dan dia berguru dengan Anas bin Malik, dia berguru dengan Abdullah bin Az-Zubair, dia berguru dengan Abdullah bin Abbas, dia berguru dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Sahabat-sahabat Nabi ni guru dia. Dia tak dan jumpa Nabi, tapi dia jumpa sahabat-sahabat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dia apa dia? Yang kata Sa'id bin Jubair ni, saja kita cerita sikit. Masalah dia apa? Sa'id bin Jubair ni, dia man of principle. Dia satu orang yang sangat berprinsip. Sa'id bin Jubair. Masa dia hidup, gubernur di Baghdad ni ialah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Selalu kita sebut cerita dia ni. Masya Allah. Yang kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni, Masya Allah, dia bunuh ramai sahabat Nabi. Bahkan di antara yang dia bunuh siapa dia? Anak angkat Nabi, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Dia bunuh anak angkat Nabi. Maka Sa'id bin Jubair tadi ni, yang kata alim besar di kalangan tabi'in ini, dia hidup zaman Hajjaj menjadi gubernur di Baghdad. Dan dia satu orang yang prinsipal, satu orang yang berpegang kepada prinsip. Apabila dia tengok Hajjaj beraja di mata, bersultan di hati, buat zalim sesuka hati dia, bunuh orang mengikut kehendak hati dia, Sa'id bin Jubair tak boleh terima benda ni. Ulama lain cuba lari, cuba simpang, tak mau nak duduk belaga dengan Hajjaj ni sebab tahu akibat dia. Dia tak boleh. Dia kata Hajjaj tak betul, dia lawan. Ini yang cerita Sa'id bin Jubair. Direngkahkan cerita, Hajjaj tangkap dia dan tuduh, kata dia pemberontak, dia menentang gubernur yang memerintah, dan dituduh dengan tuduhan tambahan, kata dia ni pro Ali. Depa ni semua geng Umayyah, kerajaan Umayyah. Depa tak suka kepada Sayyidina Ali, maka dituduh Sa'id bin Jubair ini pro Sayyidina Ali, Syiah. Diheret bawa dia mai ke depan Hajjaj. Hajjaj tanya dia, siapa nama hang? Dia jawab, aku Sa'id bin Jubair. Dia berani dia ni. Dia jawab dekat Hajjaj. Dia tahu Hajjaj dah bunuh. Tangan Hajjaj berlumuran darah. Bunuh sahabat-sahabat Nabi, penghafaz Al-Quran. Dia bunuh. Tidak ada orang pada masa tu yang apabila dipanggil ke depan Hajjaj tak ketang. Semua ketang. Bila panggil ketang, takut. Sa'id bin Jubair, bila mai, Hajjaj tanya dia, siapa nama hang? Dia kata, nama aku Sa'id bin Jubair. Dia tak takut. Hajjaj tengok orang tak takut kat dia ni, dia bara. Dia tak boleh. Dia mau orang takut kat dia. Hajjaj kata dekat dia, hang bukan Sa'id, nama hang Syakik. Dia kata,
Ini bahasa Arab. Sa'id maksudnya bahagia. Hajjaj kata tak, hang bukan nama Sa'id, hang nama Syaqiq, hang nama jahat. Dia kata, hang bukan bahagia, hang orang jahat, orang celaka. Dia provoke. Sa'id bin Jubair jawab balik dekat Hajjaj. Dia kata, yang bagi nama dekat aku ialah mak ayah aku. Bagi nama aku Sa'id. Hang siapa? Dia kata, nak tukar nama aku bagi jadi Syaqiq. Tuan-tuan, dia pergi bercakap lagu tu. Capanglah telinga Hajjaj. Dia kata, aku tak pernah orang lawan lagi. Hari ni baru pertama kali aku jumpa hang. Ni hang apa? Hang tuah ke hang jebat? Hang berani lawan aku? Terus Hajjaj kata dekat dia, celaka hang. Hang, mak hang, bapa hang. Tiga-tiga celaka. Hajjaj kata kat dia. Woi, dia ni mau pagi penampak boya kat dia, baru dia tahu. Dia kata dekat Sa'id bin Jubair, satu ulama besar yang disegani oleh sahabat-sahabat Nabi pun, orang segan dekat dia kerana ilmu dia, kerana warak dia, kerana tawaduk dia. Tiba-tiba Hajjaj kata dekat dia, yang celaka ni bukan hang. Hang dengan mak hang, dengan bapa hang. Semua celaka. Dia kata, dia ada rumah angin 3 suku dia. Sa'id bin Jubair jawab. Dia kata, tuan, yang menentukan celaka atau bahagia seseorang ialah Allah, bukan tuan. La haula wa la quwata illa billah. Yang ni kalau duk cadang nak hukum penjara, pancung tu Dia jawab, sedangkan dia tahu risiko dia. Dia tahu. Dia jawab macam tu. Hajjaj kata dekat dia, diam. Hanya duk cakap macam tu depan aku. Okey, tak apa, dia diam. Dia pergi kena kopi, kapai api apa sikit, mai balik. Sambung balik, interrogation. Sambung balik. Dalam cerita tu tak sebutlah kapai api ni. Mai balik. Dia tanya lagi sekali. Dia kata, baik, aku nak tanya hang lagi satu soalan. Di mana duduk Ali bin Abi Talib lah ni? Sebab dia duduk syak kata kawan ni pro Sayyidina Ali. Dia tanya, di mana duduk Sayyidina Ali lah ni? Sa'id bin Jubair kata, itu bukan urusan aku, itu urusan Allah. Dia kata. Dia main bara balik. Baik, dia kata, antara 4 orang, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Hang kata hak mana paling bagus? Dia nak cari pasal. Sa'id bin Jubair kata, siapa pun kalau taat kepada Allah dan Rasul, semuanya bagus. Dia mula lah. Dia nak pakai spek, nak gantung telinga, tak ada. Dia hangat dengan... Okey. Dia kata, dia panggil orang dia, bawa emas perak di depan Sa'id bin Jubair. Dia kata, lah macam ni, aku tak mau bergaduh dengan hang. Dia kata, nampak tuan-tuan? Yang ni yang kata apa? Yang kata strategi pihak musuh. Dia buat cara kasar tak jalan, dia buat cara baik. Dia bawa mai harta benda, bawa mai emas perak. Dia kata, lah ni macam ni, kita kautim benda ni. Aku bagi ke hang yang ni, hang duk diam-diam. Terus dia bercakap apa? Sa'id bin Jubair pergi jawab dekat dia. Dia kata, tuan ingat harta benda ni semua boleh menghalang tuan daripada kena neraka? La ilaha illallah. Orang nak buat baik dengan hang. Habis spang. Kopi-kopi pun tak mau minum, apa pun tak mau. Dia kata apa? Dia kata, baik, aku tak mau buang masa aku, bawa dia bunuhlah ni. Ni Sa'id bin Jubair yang cerita kata hebat tadi ni. Hajjaj kata, bawa dia, aku nak tengok dia dipancung depan mata aku. Sa'id bin Jubair ni. Dibawa, mai kawan nak pancung perbah dia, letak tengkuk dia di atas tempat nak kebetulan menghadap ke arah kiblat. Dia orang semayang. Dalam satu catatan menceritakan, kata dia ni kalau semayang semua orang kagum dekat dia. Pasal apa? Dia berdiri ni keras macam batu. Dia berkata, tak nampak bergerak apa, keras macam batu. Dia duduk di depan Allah, dia sampai macam tu. Bila letak dia perbah dia nak kebetulan menghadap kiblat, dia baca, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dia baca ayat tu. Aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dalam keadaan hanifan, dalam keadaan hati aku tetap kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Sekali-kali aku bukan orang kafir. Hajjaj bila dengar benda tu, dia meruak. Dia tak boleh dengar. Dia kata, apa kalih kepala dia ke belakang. Orang-orang dia pun pegang kalih kepala Sa'id bin Jubair ni, membelakangkan kiblat. Dia baca ayat 115 surah Al-Baqarah. Dia kata, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dia baca ayat tu.
timur, barat, semua hak Allah punya. Kemana pun kamu alihkan pandangan kamu, kamu akan dapati Allah di sana. Dia baca ayat tu, tak boleh tahan Hajjaj ni. Dia kata, Tok Syah, tunggu, aku nak tengok dia matilah juga. Dia panak pancung dia doa kepada Allah. Dia doa kepada Allah. Sa'id bin Jubair, dia doa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, jadikanlah aku mangsa kezaliman terakhir kepada dia ni. Jangan izinkan seorang pun selepas daripada aku menjadi mangsa dia. Dia sebut doa dia, semua orang dengar. Putih tengok dia, mati Sa'id bin Jubair ni, mati dia ni. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu catatan kata 5 hari selepas Sa'id bin Jubair dipancung. Ada satu catatan kata 7 hari. Ada satu catatan kata 14 hari. Hajjaj tiba-tiba jadi gila. Tak lama lepas itu dia mati dalam keadaan hilang akal. Gila, tak pasal-pasal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ada sikit cerita tentang walillahil masyriq wal maghrib ni. Cerita ayat 115 surah Al-Baqarah.